Hai. Inilah rumah kami daripada 2021 sign, 2023 start bayar sampai sekarang 2025 masih belum siap lagi. Nampak tak? Okey, jom kita masuk rumah. Tempat kami, tempat berdaya yang ada lagi ni. Okey, rumah tamu. Assalamualaikum. Siap kata semua sekali rumah tamu sampai sini. Ini ada sliding untuk tepi untuk beriadah tepi sedia baju kat apa semua. Okey. Tepi dapur dulu. Tu. Okey, dapur. Ni kosong lagi lah, nanti mungkin kita buat kabinet lain. Ni sini. Ni dah ada. Okay, ni pintu dapur. Dan sini bilik air. Bilik air dapur. Okay. Dah. Okay, rumah ni ada 4 bilik. Jom kita masuk bilik utama. Ini bilik utama. Orang bayi nanti jadi syurga kami. Ini bilik air dia. Okay, jom kita pergi bilik kedua pula. Bilik kedua. Bilik ni memang macam dua ke. Ada tingkap. Tapi ada lubang angin di atas. Okay. Apa lah di sini. Kita pergi bilik ketiga pula. Okay, bilik ketiga pun sama. Bilik kecil saja, tak ada apa-apa. Kosong. Ada tingkap juga, tapi ada lubang angin juga atas. Kita lah tingkap atas. Okay, nah kita pergi bilik yang keempat, iaitu dekat dapur. Ini dapur, ini bilik air, ini bilik dia. Bilik ni lain kecil, tapi special bilik ni ada tingkap. Boleh menghadap belakang rumah. Boleh lama-lama jalan belakang ni. Okay. Itulah bilik-bilik yang ada di rumah ni. Okay, ni view daripada belakang rumah. Ni pintu rumah kami, pintu belakang atau rumah-rumah jiran lah. Ni blok belakang. Setakat ni semua baru siap. Dapur, kita pergi ke ruang tamu. Pintu sliding. Ruang tamu. Sana lagi banyak tak siap? Besok ada mari pasti. Besok lusa ikat itu ampar rumah. You orang bikin apa, plaster? Plaster. You plaster semua? Ya, plaster sama di sini. Sampai habis lah semua? Okey lah. Ya, thank you lah. Okay, Assalamualaikum. Di rumah kami, dalam ni ada 4 bilik, 2 bilik air dan 1 dapur. Itu je lah. Hai, di rumah kami.